Legenda Huminodun, pengorbanan demi kehidupan dahulu kala. Di sebuah negeri yang subur di bawah kaki Gunung Kinabalu, terdapat sebuah kerajaan aman damai yang diperintah oleh Kinoingan Cipta bersama istrinya Suminundu. Mereka dikurniakan seorang putri tunggal yang sangat cantik, baik hati dan lemah lembut, diberi nama Huminodun. Huminodun bukan sahaja jelita, malah berhati suci dan penyayang. Dia sentiasa membantu rakyat yang susah dan sangat disayangi oleh seluruh penduduk. Bencana melanda pada suatu ketika. Negeri itu ditimpa kemarau panjang. Hujan tidak turun berbulan-bulan, sungai-sungai mengering, tanah retak dan tanaman tidak lagi tumbuh. Rakyat menderita kelaparan. Ramai jatuh sakit, ada yang meninggal dunia kerana tiada makanan. Kinoingan dan Suminundu menjadi resah melihat penderitaan rakyatnya. Mereka memohon petunjuk daripada alam semesta. Akhirnya, Kinoingan mendapat jawapan bahawa satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia ialah dengan pengorbanan suci. Pengorbanan Huminodun. Apabila Huminodun mendengar hal itu, dia dengan rela hati menawarkan dirinya untuk dikorbankan demi menyelamatkan rakyat. Walaupun ayah dan ibunya berat hati, mereka tidak mampu menolak kerana Huminodun sendiri ikhlas berkorban. Dengan penuh linangan air mata, Huminodun dibawa ke sebuah tempat suci di kaki Gunung Kinabalu. Disitulah dia dikorbankan dan tubuhnya ditanam ke dalam bumi. Munculnya padi dan tanaman. Beberapa bulan kemudian, sesuatu keajaiban berlaku. Dari tanah tempat Huminodun dikorbankan, mula tumbuh tumbuhan baru yang subur. Dari kepalanya tumbuh biji-bijian padi. Dari tangannya tumbuh buah-buahan, dari kakinya tumbuh sayur-sayuran, dari jantungnya lahirlah semangat kehidupan, yaitu roh penjaga padi. Tanaman inilah yang akhirnya menjadi makanan utama masyarakat. Padi sebagai sumber nasi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sejak itu, masyarakat Sabah mempercayai bahawa setiap kali mereka menuai padi, roh Huminodun hadir bersama, menjaga dan memberkati hasil tuaian. Untuk mengenang pengorbanannya, diadakanlah pesta keamatan setiap tahun pada bulan Mei, sebagai tanda syukur atas hasil tuaian dan penghormatan kepada roh Huminodun. Kisah Huminodun bukan sahaja mitos, tapi juga simbol kasih sayang, pengorbanan dan kesuburan. Ia mengajar bahawa kehidupan manusia hanya boleh diteruskan dengan semangat memberi tanpa mengira kepentingan diri.